Halo Dede, kawanan kau boleh cari saya Johari, Dr. Johari. Saya Cik Dahlia. Doktor datang nak buat... Ya. Nak buat demonstrasi bro gigi. Murid-murid semua, ini Dr. Johari. Cakap selamat pagi pada doktor. Selamat pagi, Doktor. Okey. Hari ini doktor akan tunjukkan cara membrus gigi dengan betul. Jadi semua beratur sekarang masuk ke kelas masing-masing. Okey? Okey, beratur sekarang pelan-pelan masuk. Alah, nanti Saya tak setuju tempat pelamin. Alah, pelamin tu rendah je. Rendah ke, tinggi ke, saya dah cakap dengan awak, saya tak nak naik pelamin. Awak tak nak naik, sudah. Biar saya naik seorang-seorang. Lagi bagus. Biarlah sekarang. Apa tengok? Akhirnya berjumpa juga kita ya. Ini bukan Borhan. Saya nak jumpa Borhan. Dia lah bos. Dia bos. Borhan ke Indonesia. Borhan Alia, silakan. Cik Alia. Maafkan saya. Cik Alia, silakan masuk. Duduk dulu. Mari. Cubalah duduk dulu. Tak payah. Tak payah. Ni, siapa benarkan awak bukukan buku cerita saya? Tapi saya dah suruh Borhan uruskan perbincangan dan perjanjian dengan Cik Alia. Awak suruh Borhan? Ha? Awak siapa? Saya dah pengarah urusan pusaka wawasan. Jadi Borhan siapa? Borhan. Borhan tu pekerja saya. Kadang-kadang suami saya. Tak apa Cik Alia. Kita duduk dulu. Duduk. Borhan ada jumpa Cik Alia? Ada dia beritahu Cik Alia saya setuju untuk menerbitkan buku Cik Alia? Begini, kita lupakan perbincangan antara Cik Alia dengan Borhan tempoh hari. Kita mulakan perbincangan baru antara saya dan Cik Alia. Cik Alia, ada tak Cik Alia menghantarkan manuskrip ke Pustaka Wawasan? Dan Cik Alia mahu Pustaka Wawasan menerbitkan buku Cik Alia?
Saya selaku pengarah urusan Pustaka Wawasan bersetuju untuk menerbitkan buku Cik Alia. Tahniah Cik Alia, tahniah. Tengok, dah siap dah. Cepat kan? Macam ni lah Cik Alia. Sebenarnya bila saya ada baca buku manuskrip Cik Alia, saya terus jatuh cinta. Dengan promosi yang berkesan, buku ni insyaAllah boleh dapat sambutan. Aiman, tolong buatkan pembayaran penuh untuk penulis buku Sang Semut dengan Gasi. InsyaAllah bila buku ni dapat sambutan, Cik Alia akan menerima royalty. Oh ya, royalty tu nanti dikongsi dengan pelukis ilustrasi buku ni. Tak apa kan? Jadi Cik Alia boleh datang minggu depan. Ada sidang Abah. Boleh saya kenalkan pelukis dari Cik Alia? Terima kasih. Kenapa Cik? Sakit? Terima kasih Abang Ali. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sama-sama. Wanda. Apa khabar? Baik. Jumpa masuk Wanda. Hebat juga pejabat Kak Ni ni. Bolehlah. Semua yang luar tu kerja dengan Kak Ni ke? Ni Wanda nak minum apa? Fresh orange please. Fresh orange tak ada. Tapi yang ada teh dan kopi je. Tak apalah kalau macam tu. Teh tak mau susu, kurang gula, takut gemuk. Johari kata Wanda nak bersanding pula. Betul ke? Kuat nak dia juga rupanya si Johari ni. Alah, bukan orang lain. Kakak dia juga. Sekejap Ada apa-apa lagi Kak Ni? Tak ada apa-apa. Dah. Wanda? Wanda janganlah salah sangka. Kakak bukan apa. Kakak suka sangat kau naik pelamin. Tapi kakak bimbang. Bimbang apa? Dengan saya? Dengan Wanda apa kakak nak bimbang? Tapi Johari. Yelah sebelum ni dia begitu yakin dia telah jumpa gadis yang selamatkan dia 15 tahun dulu. Tapi sekarang mana ada. Memang betul takkan ada kan? Memang saya seorang aja. Dah, tak apa. Jangan dipikirkan sangat. Minggu depan kakak akan adakan sidang akhbar buku terbaru Pustaka Wawasan. Cari tetamu khas. Wanda datanglah sekali. Alia Hamdan. Itu penulisnya. Kakak dah temukan penulis dan pelukis dia untuk buku ni. Apa lagi ni? Senyumlah kita ni bukan sahaja sama hati. Ampun kau tak datang tadi. Wanda, jom kakak nak kenal dengan orang. Alia kenalkan ni Johari pelukis buku. Johari Alia. Yang ni pula saya kenalkan dia Wanda? Kau kenal Wanda sepupu saya. Loh, sepupu ke? Wanda ni bakal isteri Johari. Jom, ini pula bakal suami Alia.